Jadi bantuan ini semoga sedikit sebanyak meringankan beban. Ini adalah hasil derma seluruh rakyat Malaysia yang dermawan, yang prihatin. Dia derma, dijadikan dalam kotak makanan. Jadi ada yang derma RM1, ada yang derma RM2, ada yang derma RM10. Kita buat dalam kotak makanan. Dari dalamnya ada barangan keperluan asas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Haji Zakaria bin Sulong mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Muslim Malaysia. Terima kasih banyak-banyak dan saya mengharap mana program Muslim Malaysia ini boleh diterjemahkan lagi untuk juga di tempat-tempat lain. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak Muslim Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Dapat Ramadan. Terima kasih Muslim Malaysia.